Cabaran datang tak henti-henti, kadang jatuh, bangun sendiri. Namun ku tahu ini rezeki. Usaha dan doa tetap ku jaga, walau diuji tetap percaya. Sabar tanpa tepi, ikhlas tanpa tapi, langkahku terus berlari. Sabar tanpa tepi, ikhlas tanpa tapi, ku hadapi dunia walau sukar diuji. Dalam bisnis dan hidup takkan ku mengalah, kerana ku tahu sinar tetap menyala. Bersama pelanggan, bersama akan kejujuran kunci kejayaan. Dugaan datang, ku tempuh berani dengan hati yang suci. Oh Tuhan, kuatkan hati dalam susah tetap berdiri. Tak semua mudah, tak semua indah, namun ku terus melangkah. Assalamualaikum dan selamat petang edisi 13 Kacamata Jam 3 setiap Selasa jam 3 petang bersama saya Coach Cik Mat dan saya Dok K akan bersama anda untuk kita bincang-bincang dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin juga boleh menginspirasikan anda. So, InsyaAllah kami berdua akan cuba bersama dengan anda semua, usahawan-usahawan. Saya rasa usahawan-usahawan dah kembali semula berjuang di medan perniagaan tuan-tuan dan perempuan ya. Setelah kita bercuti seminggu dan sebagainya, dan sebagai meneruskan kesinambungan tuan-tuan dan perempuan sebagai usahawan. So, untuk menjadi seorang usahawan ni mudah untuk kita perkatakan. Tetapi hakikatnya ada beberapa perkara yang perlu ada pada diri kita. Ya, perlu ada jiwa yang bagaimana yang boleh untuk kita meneruskan perniagaan kita, meneruskan kesinambungan, meneruskan kewajaran kita untuk berniaga. Ya, sebab apabila menjadi usahawan, pelbagai rintangan, pelbagai cabaran yang kita penuhi. Terutama ya tuan-tuan dan perempuan sekarang di zaman era digital ni, ada orang kata zaman ketidaktentuan, uncertainty. So beberapa perkara yang mencabar kita. Jadi untuk petang ni insyaAllah kita akan cuba berkongsi, iaitu Dok K akan berkongsi dengan kita dan kita akan berkongsi tentang sabar tanpa tepi, ikhlas tanpa tapi. Sebenarnya tajuk ni kita ambil sepenuh daripada buku yang dinukilankan oleh Dr. Tengku Khairi atau Dok K sendiri. Jadi tengoklah bagaimana yang cuba Dok K utarakan, Dok K ingin kongsikan dengan kita usahawan-usahawan ni agar sabar yang macam mana. Ya, apabila kita menjadi usahawan, banyak cabaran. Sabar apabila kita menjadi pemimpin perniagaan. Sabar apabila kita berurusan dengan pelanggan. Sabar apabila kita berurusan dengan pembekal. Sabar. Ya, kadang-kadang kita minta pembiayaan. Ya, 2-3 kali pergi, masih lagi banyak dokumen yang perlu disertakan. Mungkin selepas minggu baru telefon dokumen ni tak ada. Sabar tuan-tuan. Jadi saya nak minta Dok K untuk mendahului. So dalam sesi yang pertama ni, sabar tanpa tepi. Okay, terima kasih Coach. So selamat Hari Raya. So masih lagi Mood Raya. So STT dan ITT. Saya selalu sebut STT dan ITT itu sabar tanpa tepi, ikhlas tanpa tapi. Dia bermula sebenarnya, kalau tanya ni kenapa tajuk ni keluar, kenapa saya hasilkan ini, juga dari pengalaman sendiri dan juga pengalaman-pengalaman semasa melaksanakan coaching dengan beberapa klien dan sebagainya. Sebab konsep mudah yang harus kita faham bukanlah sabar kalau masih ada batasan.
Bukanlah sabar kalau masih ada batasan. Dan bukanlah ikhlas kalau masih merasa sakit. Kalau ada merasa sakit, bukanlah ikhlas itu. Jadi konsep ini sebenarnya kalau kita perhatikan, inilah yang apa yang telah ditanam begitu lama oleh Rasulullah SAW pada kita, dan dia juga role model keusahawanan kita, dan tidak ada ikon yang paling yang mungkin kita boleh contohi selain daripada Rasulullah SAW tentang sabar dan ikhlas. Kerana di situlah sudut perjuangan yang begitu murni, kerana tidak ada apa yang ingin diperolehi selain pada redha Allah Ta'ala. So kalau kita pendekkan cerita STT dan ITT ini, ia sebenarnya ialah untuk pelengkap dalam budaya keusahawanan. Kedua-dua ini ialah saling lengkap dan melengkapi dalam membentuk kepimpinan keusahawanan sebenarnya. Tanpa ada sabar, you akan cepat mencari alasan demi alasan untuk menidakkan ketidakupayaan kita. Sebab kita harus jelas, harus apa orang kata, harus clear bahawa apa segala yang kita buat tidak pasti, dan mungkin seperti mana coach jelas tadi, uncertainty, kita akan dapat. Sebab ada yang terbaik bagi kita, mungkin kat pasaran tak terbaik, apatah lagi kepada dengan Allah Ta'ala. So kesabaran itu harus menciptakan budaya kepada kita untuk lebih kreatif. Jadi kalau boleh mentelaah buku ini, walaupun ringkas je buku ni, 29 muka surat je, lebih kurang 30 lah, termasuk part of ni, dia ingin menceritakan bahawa STT ini ialah memberi upaya pada kita untuk memperbaiki kita ni menjadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ada STT ini akan menjadikan kita mencari cara yang terbaik untuk memperbaiki apa yang ada. So kedua kita pergi ITT, ikhlas tanpa tapi. So kalau ada perkara ini, sikap ini sebenarnya seperti mana apa jua yang kita buat, yang pentingnya coach, niat coach. So niat tu selalu tersembunyi. So keikhlasan di situlah sebenarnya. Jadi contoh kita bercakap tentang perniagaan. You buat promosi, semalam saya dengar ada amaran daripada Menteri Agama. So ada yang buat package umrah ni guna artis, sedangkan artis tu pun tak tahu gambar dia. Sebab sekarang AI, gambar boleh cakap online ni. So niat itu, adakah ikhlas atau tidak? So tersembunyi kat ITT ini itulah penting. Jadi jika dua-dua ini dijadikan dan wajarnya memang menjadi paksi kepada budaya keusahawanan, insya-Allah kita akan mengakui bahawa bisnes ini bukan satu perkara yang mudah, tetapi bisnes ini bukan juga suatu perkara yang sulit, tapi terus berusaha, terus melakukan pembaikan dan terus buat improvement. So itulah STT dan ITT. Okey, Dr. Kim. Apabila kita menelusuri perkataan sabar tu, Dr. Kim, ramai orang boleh, ramai di antara kita yang kata boleh berkata sabar. Tapi ada kalanya kesabaran ini boleh ada batas. Ada batas. Ya, terutama kadang-kadang bukan kerana bukan kerana kita sengaja tak nak bersabar, tetapi kadang-kadang situasi tersebut yang menyebabkan kita terleka untuk menjadi sabar. Contohnya Dr. K, ini ada sebelum ni ada sahabat saya bercerita. Dia telah menghadiri satu taklimat tentang pembiayaan. Masa taklimat itu simple.
you boleh submit dengan dokumen-dokumen berikut. So dia submit lah. Bila dia submit, dia cerita benda ni tak ada. So dia pergi pula 2-3 hari lepas tu dia submit lagi dokumen. Okeylah, relax lah. Tetapi rupanya dia ingatkan dalam diam tersebut permohonan akan diluluskan. Tetapi rupanya selepas sebulan dia telefon, oh dokumen ni belum lengkap. So bagaimana seorang usahawan untuk melatih diri dia mendepani situasi macam ini? Sebab apa? Kalau kita tengok pembiayaan, apabila kita pembiayaan, sudah tentu kita memerlukan pembiayaan tersebut untuk kesinambungan perniagaan kita. Jadi apabila terjadi perkara macam ini, menyebabkan kadang-kadang usahawan kita dimotivate. Macam mana tu, Doktor? Okey, itulah ujian sebenarnya dalam merempuh dunia-dunia yang ada pengharapan ini. Dan macam coach katalah, saya pun akui, sebab itu buku ini saya tulis walaupun ringkas, saya ada alami. Dulu saya pun bukan seorang yang penyabar. So bila kita tak ada sabar, dia akan timbul apa, coach? Amarah. So amarah tu kalau kita tengok kod Islam, itulah keluarga yang itulah. So ujian demi ujian itu kalau kita boleh memahaminya, mungkin kita bila tengok sesuatu benda mudah, terus kita ambil mudah. Sepatutnya kalau macam tadilah, dapatkan checklist apa yang dia nak. Mungkin orang yang bagi taklimat tu, taklimatnya hanya diberi peluang untuk 30 minit je, untuk terang ke semuanya tak dapat dah. Jadi kita ini selalu beranggapan yang mudah akan mudahkan. Saya, pengalaman saya lah, coach. Pengalaman saya lah, okeylah, bukan kita, just cerita pengalaman lah dalam belajar lah. Betul. Okey, ada kawan saya, dia agak mudah. Dia buat ini, supervisor dia kata okey, submit je okey. So nampak mudah. Saya ni berjumpa dengan orang yang cukup cerewet. Ini tak kena, tapi kalau kita belajar benda itu, alhamdulillah saya belajarlah benda tu. Cemburu tu memang berlaku di sudut sana bila tengok yang mudah-mudah. Tapi by the end, yang kawan mudah itu akhirnya tak dapat apa-apa. Sebab terlampau mudah tanpa pelajaran yang kita dapat. Jadi harus kita faham ada kalakan, ini dalam konteks kita lah. Setiap ujian itu harus kita ikhlaskan pada diri kita. Dia nak naik kelaskan kita. Ada kalakan contoh Kuash, kalau pengalaman saya lah yang macam tak di bank, saya pun berasal dari bank juga. Kalau you betul-betul belajar apa yang diperlukan, insyaAllah pegawai itu akan jadi kawan you, akan jadi sahabat. Tapi kalau you meresponkan apa yang dah itu dengan keadaan amarah you, so dia akan sebaliknya. Jadi dalam mendapat hasil sebenarnya, bagaimana kita respon keadaan itulah yang membuktikan apakah kita sabar ataupun tidak. Itu sebenarnya coach. Ujian tu berbeza-beza seseorang. Amat berbeza-beza. Sebab tu saya tak suka dalam bisnes ni, saya tak suka cakap ini formula terbaik. Okay. Sebab formula terbaik itu mungkin bisnes yang sama. Saya dengan coach bisnes yang sama. Tapi formula yang saya guna belum pasti lagi formula itu terbaik bagi coach. Sebab mungkin coach tak ada networking, saya ada networking. Betul. Jadi dalam bisnes ini benda perkara terlampau dinamik. Sehingga menyebabkan kita ada formula, tetapi formula itu harus disesuaikan dengan keadaan. Dan dalam bisnes tak ada satu formula yang terbaik
untuk semua orang boleh guna. So it's a part of it. Yalah, itulah yang dikatakan seni dan sains, Dok K, seni dan sains. Maksudnya tak semestinya formula yang kita beri ataupun panduan yang kita beri itu boleh sesuai dengan A dan boleh sesuai dengan B. So lagi satu, Dok K, tentang kesabaran ni. Saya ada membaca beberapa buku juga. Sekiranya kesabaran ini tidak disusuli dengan matlamat kita, itulah yang jadi penyebab utama kerana mengapa kita menjadi amarah. Tetapi sekiranya sabar ini disusuli dengan matlamat, dia akan merasakan bahawa perkara yang dia hadapi ini adalah merupakan duri-duri di dalam perjalanan kehidupan dia untuk mencapai matlamat tu. Macam mana pandangan Dok K? Okeylah, saya amat setuju dengan keadaan tu. Cuma selalunya kenapa kita berdepan dengan kesabaran dan ini ialah kerana pengharapan kita terlampau tinggi. Ya. Jadi pengharapan yang kita letak untuk mencapai matlamat itu sehingga melupakan ada elemen-elemen dalam perjalanan itu akan mempengaruhi. Sebab itulah dalam merangka strategi bisnes, sewajarnya kita ada plan A, plan B. Kalau ada plan C lagi bagus. So pengharapan kita itu kepada seperti mana yang coach kata tadi, kepada matlamat itu kita tak letak 100% sebab kita tahu proses dalam bisnes akan ada disruption ataupun gangguan. So gangguan-gangguan ini kalau kita dah ada plan B, kita akan dapat exit benda ini. Kalau kita ada plan C, kita exit. Tapi kalau kita satu je plan, kita mengatakan aku buat terbaik dah. Tak mustahil aku dapat. Itu mungkin kurang tepat lah. Sebab kita ada elemen-elemen yang harus kita faham bahawa itulah sebenarnya komponen yang harus kita faham, kesabaran. Dalam bisnes, saya selalu jelaskan kepada sahabat-sahabat lah bersama. Mungkin dalam 100 ada satu kes yang mungkin you buat hari ni besok terus you berjaya. Tetapi mostly memerlukan proses. So kesabaran itu yang menguji. Kita tengok kalau buku motivasi tu banyak coach part of kata dia tunjuk gambar dah dekat dah nak dia dah putus asa dah ini. Jadi this a part of itu. So kita sebenarnya coach satu perkara dalam kesabaran ni selalu orang, saya rasa saya dah bercakap pun banyak kali, selalu orang ingin menghargakan apabila sesuatu pencapaian besar dia dapati. Proses kejayaan pencapaian langkah kecil itu selalu dilupakan. Macam contoh kita hari ni, kita dapat jumpa lagi satu kejayaan. Ada orang tak dapat jumpa dah. Part of kawan saya 2 hari lepas, dengan usia macam kita ni, tak sampai pun dah tak ada dah. Jadi kita ni dalam bisnes selalu melupakan kejayaan-kejayaan kecil yang dibuat oleh tim-tim kita. Kita tunggu KPI yang besar. Kita tak tengok key result yang dia buat hari ini. Yang mana hari ini dia berjaya. So, rewardkan dia. Esok dia berjaya. Dah jadi 2 berjaya. Kita nak terus 10 tu coach. Yang tu yang kita kata kalau dia belajar STT ini, InsyaAllah dia akan cuba mula menghargai langkah-langkah kecil coach. Saya ada tulis langkah-langkah kecil. Ya. Bila saya baca dalam buku ni ada Dok K dalam surat 15 tu, merancang strategi keuangan yang fleksibel. Ya. Bagaimana boleh kita nak merancang strategi keuangan sekiranya kita tak ada pun mencatat tentang keuangan kita, duit keluar masuk? Adakah penyebabnya disebabkan oleh tidak sabar, menyebabkan mereka ni usahawan-usahawan kita
terleka daripada merekod transaksi harian tu, Dok K. Saja saya. Okey. Kalau ini pengalaman saya lah. Kebanyakan orang yang tak merekod ni bukan dia tak sabar. Kalau tanya saya, bukan elemen tak sabar itu yang totally mempengaruhi. Sebenarnya dia tidak ada perancangan pun untuk merancangkan kewangan dia masuk. Maksudnya ialah dia tak ada anggaran bulanan, jualan dia berapa, pengeluaran dia berapa, sehingga dia tak tahu berapa yang perlu dia dapat hari ini. Kan itulah apabila datang je proses bisnes, untuk merekodkan itu last sekali sebab itu sejarah. Jadi yang awal dia tak tahu bulan ini harus dia dapat berapa. So untuk merekodkan bagi saya memang dia tak ada merancang kewangan. Jadi apa yang saya jelaskan kat sini, kesabaran untuk merancang kewangan ni bukan sahaja bermula daripada aliran tunai itu, tetapi daripada berlaku penurunan jualan itu sendiri. So you tak tahu jual masuk macam mana, kenapa turun jualan, so sehingga you terabai rekod semua awalan. Jadi dia macam contoh gini lah, kalau simplenya word kita kata, setiap hari you tak tahu wallet you ada berapa yang baki. Cuba cek, ramai orang tak tahu wallet ada. Bila nak belanja, dah kurang dah. Dia tak tahu berapa perlu ada baki dalam wallet dia untuk membolehkan tiap-tiap hari dia akan survive. Tapi sekarang mungkin orang dah tak check wallet lah sebab orang dah guna QR code lah apa semua sekali. QR code dah ini. Tapi apart of ni, saya selalu suka dulu. Saya selalu suka dalam keadaan inilah yang macam coach tanya tu. Pertamanya bila kursus awal, cuba tanya, duit you tahu tak berapa? Semua kena check. Dia tak tahu duit dia ada berapa dalam. Jadi itulah juga berlaku kenapa merancang keuangan fleksibel itu harus. Sebab saya berceritakan ini masa krisis. Jadi you tak tahu modal you perlu berapa. Sebab ramai pada masa krisis dulu coach, semua kebanyakan hanya ada modal untuk survive bisnes dia hanya ada sebulan je. Masa COVID dulu kita. Ada sebulan je. Nasib baik government ada skim dan sebagainya bantu. Kalau tidak, saya rasa yalah ada yang telah bertukar bisnes, ada dan sebagainya. Sebab perancangan tak ada. Untuk merekodkan itu memang saya setuju macam coach katalah, Pak Ofi. Okey. So tadi saya tertarik dengan Dok K kata tentang niat tu. Ya, niat untuk kita berniaga. So bagaimana niat tersebut? Adakah niat kita berniaga semata-mata untuk dapat duit ataupun niat kita ada keikhlasan di sebalik itu? So jangan ke mana-mana, nanti kita akan sambung selepas kita berehat seketika. Jalan ini penuh duri, cabaran datang tak henti-henti. Kadang jatuh, bangun sendiri, namun ku tahu ini rezeki. Usaha dan doa tetap ku jaga, walau diuji tetap percaya. Sabar tanpa tepi, ikhlas tanpa tapi, langkahku terus berlari. Sabar tanpa tepi, ikhlas tanpa tapi, ku hadapi dunia walau sukar diuji. Dalam bisnes dan hidup takkan ku mengalah, kerana ku tahu sinar tetap menyala. Bersama pelanggan, bersama akan kejujuran kunci kejayaan. Dugaan datang, ku tepung berani dengan hati yang suci. Oh Tuhan, kuatkan hati dalam susah tetap berdiri. Tak semua mudah, tak semua indah, namun ku terus melangkah. Oh, 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 oh.
dan ikhlas, tiada sempadan. Itulah kunci kejayaan. Walau diuji, ku tetap setia menuju impian selamanya. Sabar tanpa tepi, ikhlas tanpa tapi, ku hadapi dunia. Walau suka diuji dalam bisnis dan hidup, takkan ku mengalah. Kerana ku hadapi dunia. Walau suka diuji dalam... Okey, edisi 19 Kacamata setiap Selasa jam 3 petang. Sabar tanpa tepi, ikhlas tanpa tapi. Okey, Dok K, yang saya katakan tadi. Sejauh mana niat yang kita tanamkan di dalam diri kita semasa kita nak memulakan perniagaan ni? Adakah ianya memberi satu impact untuk dari sudut kesinambungan dia ke, ataupun dari sudut kesukses perniagaan kita? Dan saya ada terbaca di dalam buku Dok K. Dok K relatekan keikhlasan itu dengan integriti sebagai seorang usahawan. Ya, sebab bila kita sibuk bercerita tentang integriti, usahawan memang terdedah tentang unsur-unsur yang boleh kita tercedera kepada integriti tersebut. Mungkin Dok K boleh kupaskan sedikit, Dok K? Okey, saya selalu melihatlah ikhlas ini dalam konteks kita memahami bahawa bisnes itu adalah bahagian daripada ibadah. Bisnes itu adalah bahagian daripada ibadah, dan pastinya kita beribadah, tujuan kita tidak ada lain dan bukan kepada Maha Pencipta kita lah. Jadi elemen disebut elemen integriti itu, sebab itulah dia komponen kepada kuatnya ikhlas itu. Sebab integriti ini bukan mempersoalkan, selalu orang salah faham lah integriti ni. Bukan salah faham, mengecilkan makna integriti kepada perkara itu, perkara ini dan sebagainya. Integriti ini dia satu benda yang holistik yang harus kita faham. Kita berpaksikan kepada apa yang kita nak beri nilai yang terbaik pada seseorang. Jadi kalau dalam bisnes you buat iklan, macam contoh tadilah kita cerita tadi yang ada amaran daripada kerajaan jangan guna. Sekarang AI banyak guna mungkin dia akan guna gambar coach bercakap-cakap, tapi yang bercakap tu lain. So banyak sekarang dengan tak ada skill mana pun dah boleh buat. Jadi di mana niatnya coach? Di mana integritinya kat situ? Kenapa tanpa kebenaran orang itu you guna? So kenapa? So di situlah bersembunyinya niat dalam ikhlas. So adakah you ikhlas guna dia? So bila kita soalkan ke semua kan, kenapa guna Cik Mat? Cik Mat pun tak tahu. Suara pun boleh guna suara Cik Mat. Dah ada dalam mana-mana dia klik je suara Cik Mat. So apa sebenarnya niat itu? Niat dia bukan mendapat a part of keberkatan, tapi niat dia hanya sekadar untuk mendapat pelanggan. So adakah ia menjadi ibadah? Kita balik. So di situlah integriti akan kita boleh persoalkan. So bila pula Cik Mat, alah guna macam ni pun Cik Mat tu tak boleh. Dah Cik Mat tak dapat apa-apa sen pun you guna gambar dan sebagainya. Jadi di situlah sebenarnya ITT berlaku. So kita sebenarnya kalau kita berniaga ni, semua orang yang mendapatkan ataupun melakukan transaksi dengan kita nak dapatkan value. Sebab itu ada orang sanggup bayar mahal, coach. Bukan harganya dia bayar. Bukan kerana harga, tetapi kerana value-nya. So kalau dah value itu you menodai value itu, so that's why persoalan integriti itu kita akan ini. Because bila you menodai, you sebenarnya menghilangkan ataupun apa yang coach jelaskan tadi, menghancurkan kepercayaan. Sebab itulah
kita lihat bahawa kalaulah kita boleh ITT ini, kita akan ada sifat keterbukaan. Kalau staff pun tegar, kita kena terimalah. Sebab dia yang berada di lapangan sepenuh masa. Kita owner ni mungkin hari raya kita cuti 5 hari. Staff kita suruh dah masuk hari yang kedua, yang ketiga. So kalau dia beritahu ni secara keterbukaan, ikhlaslah menerima. Ini tak, kau siapa? Saya pernah jumpa ni, kau siapa? Kau kerja dengan aku kan? Jangan nak ajar-ajar aku. Bukan nak ajar. Dia memberi maklumat apa yang ada di lapangan. Jadi berbalik pada persoalan coach tadi, dia dibaluti dengan niat, dibaluti dengan prinsip integriti. Itulah yang kita kata seorang yang amanah, seorang ini ditimbulkan dekat ikhlas. Jadi kalau sahabat-sahabat ada yang mendengar di sini, kita sebagai umat Islam, kita kena faham bukan banyak yang menentukan kita berjaya tak, tetapi yang berkat menentukan kita berjaya atau tidak. Ada orang banyak cash jualan apa ini tapi begitulah. Tapi kita tak boleh mengatakan dia tak berjaya dan sebagainya. Tetapi dia terpaksa mengusahakan 4 kali ganda. Tapi ada sahabat kita jual songkok je. Saya pukul 4 ni saya ada coaching pula. Dia cameraman je. Dia buat fotografer part of ni. So difahamkan untuk bulan raya ini dah habis dah mood raya kan. Dia tak pernah dapat pun sale sebelum ini sampai 30,000. Ini dia dapat sale. So saya nak dengar cerita dia lah. Sebab bila dia ubah hairstyle, sebab di Terengganu sebelum ni tak ada. Mungkin saya tak pasti di Temeloh pun ada tak. Jadi kita bincang, kita minta dia buat macam ni, self photo studio. Maknanya cameraman tak ada. So dia boleh buat 3 studio. Saya bentukkan dia 3 studio. So kalau dulu nak 3 studio dia kena gaji 3 orang. So memenatkan bila dia gaji ni so alhamdulillah, so rezeki dia meroket. So dia kata coach ini. So saya janji lepas kumpat ni saya kata kita berbual-bual lah part of ni. Jadi isu dia coach, kalau apa yang coach tanya tadi, saya selalu pesan untuk saya sendiri pun, lihatlah integriti kita yang coach kata tadi tu. Kita sendiri tahu sama ada kita berintegriti atau tidak. Kita sendiri faham. Buat apa pun kita sendiri faham, ada kita integriti atau kita langgar integriti. Tapi untuk menerima tu hal lain pula kita bercerita. So itulah coach, kalau boleh saya ulas yang apa yang coach kata tu. Kalau ada mungkin tak tepat, itulah pandangan dan pengalaman saya. Okey, Dok K. Ya, memang saya amat tertarik dengan ikhlas tanpa tapi. Sebab apa, kalau kita sebagai seorang usahawan, tuan-tuan dan puan, kita tengok ikhlas, niat, ikhlas dan integriti adalah satu ramuan yang paling mantap sekali. Cuba, saya tak tahulah, ya, apabila seseorang itu bukan usahawan lah, mungkin seorang peniaga, kadang-kadang apabila dia tak ada ikhlas dia dan tiada integriti dia, ya, baru ni Dok K, saya cerita realiti yang berlaku tempat saya. Masuk dalam grup, dia tulis kat situ, beli nasi lemak RM4 tapi sambal seciput je. Sambal nasi dengan telur separuh, macam mana nak makan? Nampak? So di situ bukan saya nak memburukkan pada mereka, kalau mereka yang mendengar ni, tetapi apabila kita pergi kepada integriti, apa yang Dok K cuba maksudkan? Bila integriti untuk membentuk menjadi nasi lemak, apa dia komponen yang ada? So itu pun integriti. Apa komponen yang ada? Kena ada ikan bilis, kena ada sambal, kena ada nasi, kena ada telur. So yang inilah yang mengapa dalam buku ini, kalau tuan-tuan dan puan dapat, insyaAllah
tuan-tuan akan hadam apa yang dimaksud dengan sabar tanpa tepi dan ikhlas tanpa tapi. Tetapi sekiranya kita meletakkan tapi di situ, aku menjual lah, tak apalah. Ya. So kita telah meletakkan tapi dekat situ. Bukan ikhlas kita nak dapat rezeki yang halal, rezeki yang barakah. Kenapa? Kalau kita makan, sanggupkah kita makan macam itu berbanding dengan yang apa yang kita tidak sanggup? So ini yang perlu. Dan banyak lagi tuan-tuan dan puan usahawan di sana. Mungkin ada ruang sedikit, cubalah tuan-tuan dan puan, cuba muhasabahkan balik perniagaan kita. Apa nilai yang kita beri kepada pelanggan? Adakah nilai yang kita beri itu melampaui bayaran yang pelanggan beri kepada kita? So di sini membentuk keikhlasan. Ya, sebab tu ada setengah peniaga, ya, saya pernah Dok K, mungkin saya cerita sebelum ni. Dekat tempat saya biasa, kat Penang saya biasa niaga pasar malam. Sampai orang itu menjual bihun, Dok K, dia timbang, dia letak penimang kat depan. Tengok macam mana integriti. Keikhlasan dia nak meniaga biar orang tu merasai sama dan ramuan dia sama. So mungkin saya rasa Dok K mesti ada akronim dia, Dok K, kan? Petang ni ada akronim. Hari ni saya tak ada sangat because saya selalu guna yang ini STT, ITT je lah akronim ni. Cuma kalau nak dikatakan pada isu yang kita bincangkan ini, saya selalu melihat perkara-perkara yang kata dalam keadaan kedua-dua ni, STT dan ITT, sebenarnya ia adalah nilai teras keusahawanan. Nilai teras keusahawanan yang mana pelanggan itu memerlukan perkara-perkara ini. Macam kita tahu bahawa kalau kita lihat pelanggan nakkan penghormatan dan penghargaan, yang pertama itu. So elemen you tingkatkan STT ini, ITT ini, yang pertama itu dah akan, itulah juga yang kita lihat bagaimana role model kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya al-amin dia kat situ je. Cukup kalau you STT, ITT ini you tingkat. So kepercayaan orang sehingga kita faham bahawa banyak customer yang datang kita bukan kerana produk, tapi kerana image brand kita, kerana usaha kita dan kerana kualiti yang kita. Jadi secara konsepnya kalau tanya saya lah, Coach, tidak ada sebab untuk kita tidak menjadikan hari-hari yang kita lalui ini untuk kita tingkatkan, perbaikankan STT dan ITT dalam budaya berbisnes kita atau budaya keusahawanan kita. Maybe hari ini memang kita ada elemen integriti yang berlaku. So kita tingkatkan keikhlasan tu. Macam Coach kata tadilah, mudah untuk bicara tapi untuk buat ini, tapi disiplin dan konsisten itulah paling penting, Coach. Saya rasa. Pak Ofin. Okey, so ada apa lagi ke? Okey. Saya rasa tak ada apa dah, cuma kalau kita lihat di sini kita tahu kan, ada saya ambil petikan di sini, dia kata Allah menyukai orang sabar dan ikhlas, maka tersenyumlah di kala sedih tetapi memaafkan saat kecewa. Sabar dan ikhlas, dengan ini menjadikan orang itu sabar, maka kesulitan dan tidak akan mendampingi bersamanya selama-lamanya. Dan ketika hati ikhlas, semua jalan yang akan ada di hadapan insya-Allah akan terbuka luas. Jadi kalaulah kita ada elemen ini dan tingkatkan elemen ini, saya rasa para usahawan yang ada sini amat faham
bahawa dunia keusahawanan tak sama dengan dunia makan gaji. Saya sendiri alami, saya dulu makan gaji. So bila saya berniaga, so bila awal tahun yang pertama okey, tahun yang kedua, tahun ketiga datang COVID. So di situ menguji betul-betul sabar dan ikhlas, dan saya mempelajari, dan selain daripada saya sendiri mempelajari keadaan itu, saya juga bersua dengan sahabat-sahabat usahawan. So secara tak langsung saya pun belajar daripada mereka. So tak ada istilah yang bagi saya yang cukup untuk melengkapi bagi membentuk budaya keusahawanan adalah sabar dan ikhlas. STT dan ITT boleh melengkapkan budaya keusahawanan anda lebih baik dari masa ke semasa. Okey, Dok K, nak tanya buku tak apa mulakan saja ni masih ada lagi ke? Ada sedikit lagi. Ada lagi. Okey. Sebab saya pun cadang because saya pun ada terlibat dalam ada program ni. Saya ingat pun saya nak cetak ulang dah lah. Sebab dekat situ mungkin saya nampak saya boleh kongsikan jugalah, sebab ada kursus dengan satu universiti ni. So saya rasa saya terpaksa bawa jugalah. So bolehlah lagi. Siapa-siapa. Nanti bawa ke Penang kan nanti? Boleh kalau ada nak ke Penang mungkin tak lah, ke Ipoh mungkin boleh lah. Okey, pada tuan-tuan dan perempuan yang kat luar sana yang ingin memiliki buku ni, tak apa mulakan saja, boleh komen, nanti saya bagi link untuk tuan-tuan dan perempuan membuat tempahan. Begitu juga tentang buku yang ini, Sabar Tanpa Tepi, Ikhlas Tanpa Tapi. Tak banyak, ni hanya 29 muka surat sahaja. Okey, Coach. Ya. Kalau buku ini Coach, kalau buku Sabar Tanpa Ikhlas ni, siapa yang bagi link nak tu saya boleh bagi e-book lah. Ini memang saya tak jual. E-book lah, boleh lah. Boleh terus sahabat-sahabat boleh terus PM Coach Muhammad untuk dapatkan, saya boleh terus bagikan nanti. Okey. So yang ni. Jadi kalau tuan beli, kalau you beli yang ini, you dapat ni lah. Kita package sekali. Kalau you beli, you dapat ini. So dia akan package sekali pada yang siapa yang kalau yang beli nanti ya. So itulah. So yang ini untuk kita, dan yang ini kita akan Dok K akan beri sekali lagi. Okey. So jadi kepada siapa yang berminat tu boleh komen dekat situ, bagikan email dan sebagainya. Nanti saya akan bagikan link untuk buku ni lah. Jadi sebelum untuk menutup hari ni, izinkan saya Dok K untuk membaca kata-kata dalam muka surat 29. Saya rasa ini amat bagus untuk kita menghayati. Iaitu dalam perenggan yang terakhir, jangan takut memberi lebih. Jangan berkira untuk membantu. Allah Maha melihat usaha kita. Rezeki yang berkat tidak diukur dengan jumlah, tetapi dengan ketenangan hati dan kebahagiaan dalam memberi. Berniagalah dengan ikhlas tanpa tapi, dan kejayaan yang diredai pasti menyusul. Tuan-tuan dan perempuan, duit boleh membeli segala-galanya, tetapi duit tidak boleh membeli ketenangan hati dan kebahagiaan kita. So saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi edisi Kacamata jam 3 setiap Selasa jam 3 petang bersama saya dan juga Dok K. So itu saja untuk sesi kali ini. Semoga tuan-tuan dan perempuan teruskan kegembiraan, bersabar dan sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. InsyaAllah.